yang tak dipaksa-paksa, yang memang kita willing nak buat, kita sukarela nak buat. Kita dah buat banyak benda baik dalam bulan Ramadan. Sedekah kita, doa kita, solat sunat kita, buat baik dengan orang, banyak kebaikan. Tapi tak naklah kebaikan tu hanya kekal dalam bulan Ramadan saja. Betul tak? Kita nak pastikan setiap amal ibadah yang kita buat berpanjangan walaupun setelah selesai Ramadan. Nak buat macam mana? Yang pertama, target kebaikan apa yang membuatkan kita rasa tenang dan juga bahagia. Buat yang tak dipaksa-paksa, yang memang kita willing nak buat, kita sukarela nak buat. Pilihlah satu kebaikan tersebut. Dan yang kedua, kita letakkan semangat bahawa kita nak jadi contoh kepada orang lain. Kita buat, kita nak anak-anak kita contoh kita. Kita nak buat, kita nak masyarakat nampak yang kita buat kebaikan, orang lain boleh ikut. Dan yang ketiga, kita nak pastikan setiap amal kebaikan ini punca saham pahala kita di hari akhirat. Kalau tak ada pahala, tak ada kebaikan, akhirnya akan merosakkan kita. Dan yang terakhir, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perkara-perkara baik menghapuskan segala kejahatan. Kita buat benda baik bukan sekadar baik, tetapi dia boleh menghapuskan, mencuci segala dosa-dosa kecil kita. Buatlah benda baik, biarkan sedikit. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul.